dialed an invalid number. Invalid? Hello? Is the voice number? Tak angkat, busy kot. Tak apalah, kita pergi je dekat location tu. Dekat jangan kita. Tak berapa jauh sangat. Jom, bismillah, let's go. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi kita bersama Rider Lalamove. Hari ni hari Isnin dan saya baru just start job disebabkan busy lah, banyak kerja, macam-macam hal. Okey, sekarang ni saya dapat job daripada Sungai Besi pergi ke Shah Alam. Saya tak tahu lah barang apa kan, harapnya barang yang kecil-kecil dan mampu muat lah dengan box saya ni. Okey, jom kita tengok apa barang yang kita dapat hari ni. Handsome ke orang mengantarnya? Okay, jom. Oh, tu kedai dia, Smith 3D tu. Boleh tak sekejap aja. Hello, bos. Lalamove. Tanjung Ren. Apis 38. Wow, 3D printing. Boleh. Oh, ni tu ya. Terima kasih. Yang ni dijual ke ni? Ni tak. Oh, ni nak tunjuk display sampel lah. Ni mesin mana yang pakai? Dia bercampur juga kan. Ya. Menarik juga. Tapi mesin ni tak murah juga RM6,000, RM9,000. Okey lah, saya hantar dulu. Terima kasih. Okey, kita dah dapat dah. Ini barang mungkin 3D printed punya produk lah. Menarik juga kedai dia. Banyak barang-barang display hasil printing tu. Okay. So bismillah, jom kita gerak. Okay, ambil gambar dulu. And then kita confirm loading dan kita gerak ke lokasi seterusnya. Okay, kita pergi ke Jalan Tamborin di Shah Alam. Wah, cuaca. Lihatlah itu. Siap sedia. Jom. Siap sedia, let's go. Shah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini saya tak pasti nak lalu ke SAS ke lalu Federal. Guys, saya nampaknya dah start hujan. Saya tak bawa baju hujan pula. Masya Allah. Tapi kita nak sampai dah tempat delivery ni. Saya tak tahu sama ada saya akan teruskan untuk job yang seterusnya ataupun saya rehat dulu. Tapi nampak gaya hujan ni macam tak lama ni, sekejap je. Hujan lalu je. Inilah banyak fighter Ni dah nak sampai dah dalam ni je. Hello, Assalamualaikum. Lalamove di sini bang. Nombor berapa 24 24 maknanya sebelah GDEX ke selang lagi satu? Selang lagi satu. Okey, saya dah sampai kat luar. Okey, baik. Okey, dia dah angkat dah. Dia suruh kita pergi selang lagi satu. So kat sana lah. Sini kot. Ni nombor 24. Hujan pas. Kita berteduh sini dulu. Bismillah, Masya Allah. Hujan sekejap je ni. Ikan clear lah.
Nak send under Hafiz. Hafiz ha. Nak ambil gambar sekejap Okay. Alright. Thank you. Hujan lah pula. Itulah. Saya duduk sekejap boleh sini Sekejap je kot hujan ni. Lalu je ni. Tak bawa baju hujan lah pula. Okay. Kilang ke apa? Prototyping center. Oh, prototyping. Kita jual mesin ni lah. Banyak main dengan 3D lah. 3D Oh, CNC. kan yang dia pakai cutting machine. Oh, I see. CNC cutting machine. Tadi ambil dari mana? 3D Smith. Smith 3D. Itu mesin kecil-kecil yang Oh. Cutting was kata 70,000. Paling mahal 1 juta lebih. Yang 1 juta tu apa purpose dia? Dia punya material lah. Dia lagi precision. Lepas tu material dia untuk industri. Yang saya punya content delivery ni. TikTok saya One Pass. Ini Betul. YouTube ada lah. YouTube ada. Nama sama One Pass. Macam dah berhenti dah tak? Dah berhenti tu. Okay, saya gerak dulu bang. Nanti bang follow TikTok saya. Okay. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Okay, settle dengan brother ni tadi. Saya ingat saya nak kena gerak. So kita cek job lain lah. Saya tak nak berhenti lah kot. Okay, kita ambil job ni lah. Kota Kemuning Bandar Sunway ni. Pikat dia pun tak jauh sangat. So jom kita. Let's go. Michelle to Miss Chew. Let me call dulu lah. Hello. Hello, Lala Move here. Yeah, yes. I want to know the size of the package. Sorry? I want to know the size of the package. Is it big or small? Not so big like hand carry can. Hand carry, okay. I'll be there within 10 minutes. Sorry? I'll be there within 10 minutes. Can. Thank you. Alright, thank you very much. Bye-bye. Alright. Bismillah. Bos, Lala Move motor. Under name Michelle boleh tak? Ada Michelle Ui, besar juga bang warehouse. Ambil gambar Okey. Okey. Ni bagi tu customer. Customer. Okey. Thank you bang Sini tadi ada hujan ke bang? Tak ada. Oh. Dia hari-hari ada mendung macam ni lepas tu tak ada. Tadi air dekat sebelah saja baru hujan. Jalan tak ada basah. Belum lagi. Kadang-kadang ada macam ni tapi tak hujan. Hari-hari pun macam juga. Unpredictable lah. Okey terima kasih. Cantik cuaca sini. Tapi macam nak hujan lah. So where do we go? Kanan kiri. Puter-puter jari. Kena berhenti jap. Hujan lebat coy. Isap sini. Hujan lebat balik. Terpaksalah kita berhenti. Sekejap, saya bersihkan lens. Supaya korang boleh nampak jelas. Terpaksalah kita berhenti. Sekarang ni saya dekat LKSA punya highway. Nak menghala ke Subang. Tapi malangnya saya tak dapat teruskan lah. Alhamdulillah, syukur hujan. Kita tak boleh mengeluh hujan. Jadi aku rahmat untuk yang lain. Okey, jom kita tunggu sekejap lah. Aku dalam rasanya 10 minit dah berhenti dah ni. InsyaAllah. Mana kita nak drop off ni Bos, nak drop off Lala Move kat mana? Boleh masuk? Boleh lah
Hujan lebat. Oh, apa ni? Barang. Ada box. Boleh sini Ni ikut barang dia. Ya kot. Mana mak? Ya. Saya ambil gambar. Betul bang? BM Tech. Miss Chew. Ada Miss Chew sini. Tak store juga. Oh, store juga. Skill tu sesi. Okey, boiler mat lah sini. Okey. Dia yang buka PR ni. Okey. Saya ambil gambar dulu lah. Okey, terima kasih bang Abang tak nak ambil gambar DO ke? DO. Oh, ya betul. Sebab saya nak sign bagai kan. Betul. Nanti untuk preference abang. Okey, saya nak tengok barang. Okey. Okey. Preference abang nanti apa-apa hal lah. Betul. Hujan lagi cong. Hujan. Dia menyambung-nyambung pula. Kita dah nak sampai dah kedai pick up yang job nombor 3. Bengkel katanya. Kita sini dekat mana Puchong Permata. MPO Garage. Tengoklah daripada depan ni Tadi dari belakang. MPO Garage. Ini apa? Bos. Hantar mana ni? Bom auto work. Baum. Ini duit abang. Okey. Ambil duit di sana Okey bang, terima kasih. Slow sikit bang, hujan Okey, dapat dah. Ini barang apa tak tahu. Sebab kecil saja. Saya duduk diam-diam. Okey. 24 km. Let's go. Kalau nampak nampak minyak, kita berhenti sekejap lah. Minyak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil wala fis sama' wa huwa samiul alim. Hujan standard lah. Kiranya renyai. Walaupun renyai, tetap jalan lama sikit tu basah tu. Okay, jom. Kilat. Bismillah. Semoga Allah pelihara perjalanan kita ni. Alhamdulillah. Syukur. Badan basah. Tapi dekat sini tak hujan. Kan kita dah sampai kedai ni, kita collect lah fare cash. Saya lapar tak makan lagi ni. Nama bengkel tu Baum. Bukan Baung. Baum. Anda telah sampai ke destinasi. Bye. Hujan. Ni. Lagi apa motor work tadi? MPO. After tu ego bola. Mahal Fred? Hujan. Bukan. Bos tak ada. Bos tak ada. Bos tak tinggal wang tu. Alamak. Ada punya bos. Nanti claim double kan ni. Bos kat mana tak balik lagi? Baru keluar tu mana. Claim double. Kena kat interest. Allah. Tak ada. Try. Ada. Saya biar ada. Tak ada pening. Baik ya. Konten TikTok, YouTube. Tak ambil gambar ke? Boleh ambil gambar ni lah. Mana? Oh tu.
Okey, baik. Terima kasih. Okey lah, saya cari Terima kasih. Dia patutnya RM30 10 sen, tapi RM30 lah, tak apa. Kecil punya hal 10 sen. Okey lah, jom balik. Syukur keadaan ilahi, hari ni kita dah berjaya cancel 3 job. Walaupun hujan kan, banyak petang ni. Dekat Puchong, dekat Kota Kemuning, Hala ke Subang Jaya pun hujan juga. Alhamdulillah, ada apa-apa yang teruk berlaku, aksiden ke kan. Walaupun kita tersidai sikit, syukurlah sejuk alam ni. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada yang membantu support saya membangunkan YouTube channel. Kepada yang view sampai habis, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya minta korang tolong like, share dan subscribe untuk saya sharekan lagi info-info tentang e-hailing, Lalamove dan sebagainya lah. Okay, salam, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.